Dosa ni barang tak nampak tengok. Dosa kita panggil kita salah dengan Tuhan. Apa saja benda kita salah dengan Tuhan, orang panggil berdosa. Kalau salah dengan kerajaan ni, orang panggil bersalah. Bila polis higat satu orang panggil orang itu pesalah. Tapi kalau kita salah dengan Tuhan, orang tak panggil pesalah, orang panggil pendosa. Dosa ni tak nampak tengok. Dosa melalui mulut, ada dosa cara dia. Dosa mata, ada dosa cara dia. Dosa tangan, ada dosa cara dia. Dosa kaki, ada dosa cara dia. Ada mikir, kalbu kita mikir, ada dosa cara dia. Barang penglihatan kita guna mata Tuhan untuk tengok barang Tuhan marah, dosa. Sebarang tempat yang kita pergi guna kaki kita ni kaki Tuhan beri kepada kita, maka kita guna kaki kita untuk tempat Tuhan marah, dosa. Sebarang benda yang kita jamu dengan tangan tapi tahu dah barang-barang Tuhan marah, dosa. Sebarang perkataan atau perbuat makanan yang kita telan, tahu dah barang-barang Tuhan marah, kata juga, telan juga, dosa. Sebarang benda yang fikiran kita, tahu dah benda ni mikir Tuhan marah, tapi fikir juga, dosa.